Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni kita punya resipi adalah cheese tart buncit ya. Nampak tak? Buncit aja kan. Bila kita dah masak pun dia still buncit aja kan. Macam mana rahsia dia? Okey, ikuti video kita hingga akhir ya. Okey, bahan-bahan ni 3 bahan je ya. Cream cheese 250 gram. Gula asin ayak dulu ya 50 gram. Ini vanila serbuk. Itu ya, kita mixer hingga gebu. Okey, kita ayak gula asin. Masukkan vanila serbuk. Kemudian kita mixer hingga gebu dan berkilat ya. Sehingga soto dia begini lembut, gebu sangat kan, dia akan berkilat cantik kan. Okey, sekarang kita boleh masukkan dalam piping bag. Okey, kemudian kita ada shell tart macam ni ya. Kita boleh beli kat kedai ataupun buat sendiri pun boleh juga ya. Kemudian kita masukkan, sekarang ni kita letak flavor mangga pula ya. Kita letak dulu mangga di sebelah bawah, kemudian kita letak macam biasalah cream cheese tadi kat atas ya. Okey, sekarang flavor mangga kita ready untuk masuk oven ya. Okey, sekarang cheese tart buncit kita dah siap masak. Okey, ini pandangan yang kita dah belah belah dua kita punya tart. Ini bahagian dalam dia. Ini bahagian sisi. Saya. Begitu. Lembut. Taklah lembut. Dia dah masak kan. Jadi, macam itulah struktur dia. Okey. So, terima kasih kepada menonton. Nak mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.